Parang pula tak tajam mana. Okey. Assalamualaikum. Okey, hari ni berjumpa lagi dengan channel saya, Mulan Hanafi Channel. Okey guys, hari ni kita akan bagi tahu pasal nak buat kemah Jadi masa korang nak buat kemah, parang pula tak tajam mana. Okey, masa korang nak buat kemah guys, korang pastikan kawasan korang ni clear daripada benda-benda yang kita tak inginkan. Yang kedua, korang kena tengok ke atas. Mana tahu ada batang pokok yang dah kering. Takut angin jatuh pokok kering tu atas kemah korang. Okey. Dan yang ketiga guys, pastikan kawasan tu korang nak buat tinggi sikit. Kalau boleh lah. Okey, itu saja. Lepas tu guys, masa korang nak buat kemah tu, pastikan korang kena clear sikit lah kawasan-kawasan ni. Korang kena nebah sikit pokok-pokok, minta izin ke Gana. Lepas tu daun-daun tu kena jauh sikit daripada kemah guys. Lepas tu baru korang buat umbung api depan tu. Sebab kalau korang tak cuci, takut korang tertidur, api tu angin ke apa menjala, takut terbakar kemah. Seterusnya guys, okey. Pasal kita nak buat apa panggil kemah betul tak? Nak buat tempat berteduh lah. Okey, Mulan Hanafi akan tunjuk kepada korang kawasan. Contoh kawasan macam ni korang nak buat tempat berteduh kat sini 2-3 butir kemah. Korang clear dulu kawasan ni guys. Okey. Lepas tu korang kena tengok ke atas macam ni. Nampak? Ke atas macam ni. Jadi kalau ada dahan kering ataupun pokok yang nak apa panggil dah kering macam tu, takut jatuh. Jadi kalau boleh korang elakkanlah. Pastikan kalau jatuh dia tak jatuh sini. Korang kena alih pula kemah sikit untuk cuci. Itu saja deh. Alright guys. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan channel saya Mulan Hanafi Channel. Okey guys, hari ni kita akan bagi tahu pasal apa panggil nak buat kemah ataupun nak buat tempat berteduh masa korang duduk dalam hutan. Okey, langkah pertama sekali korang kena tengok kawasan sekitar. Sekejap lagi saya akan bagi tahu. Yang kedua, korang kena tengok pokok atas. Atas tu korang kena tengok. Mana tahu ada. Jadi bila berada di dalam hutan, pastikan mulut kena jaga sentiasa berjaga-jaga. Sebab apa guys, sebab mulut badan binasa. Pernah dengar tak pepatah tu? Janganlah cakap besar guys. Kalau korang tak ada ilmu, korang tanyalah kepada yang bawa masuk korang di dalam hutan guys. Ketua lah contoh, ataupun guide. Korang bertanya. Jangan suka-suka cakap besar guys. Aku pandai ni, pandai tu. Tak boleh guys. Baik tak pandai daripada memandai-mandai. Bila guide korang berkata kepada korang ataupun menceritakan pengalaman dia dalam hutan guys, korang kena dengar, semak, fikir dan hadam, simpan dalam hati apa yang dia ajar guys. Jangan dia apa yang dia sampaikan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan guys. Pastikan dengar dan faham. Yang mana tak faham, tanya guys. Biar tanya banyak kali. Pernah tak dengar pepatah kata, malu bertanya, sesat di jalan. Salah satu jalan nak pergi kat hutan guys.